memudahkan pengurusan keselamatan maklumat. Misi bersama agar data terpelihara. Ketersediaan maklumat kami pastikan hanya untuk pengguna yang mendapat kelulusan. Availability ensured for the right hands. Access granted only. Ada dos. Apa? Aduh. Apa yang kamu kalu sangat ni hari? Esok Indo dah nak kutip balik laptop sewa ni. Lepas tu? File projek minit mesyuarat penuh lagi dalam ni. Macam mana ni? Masalah tu. Habislah kau. So nak buat macam mana kau sekarang? Aduh. Macam mana nak clear ni? Tapi data tetap selamat. Kau tahu tak? Aku rasa aku tahu macam mana nak selesaikan masalah kau ni. Macam mana tu? Minggu lepas ada seorang budak dia ajar aku nak buat macam mana. Nak tahu cara macam mana? Nak. Mana? Mudah saja. Saya tunjuk langkah pertama, iaitu menggunakan fungsi upload files di dalam Google Drive. Buka Google Drive. Pilih butang New. Pilih File Upload. Pilih file dalam komputer. Itulah cara dia. Faham. Sekarang dah faham Faham. Betul tak jawab? Betul tu. Aku pun buat macam tu juga. Oh, okey. Nasib engkau tegur. Kalau letak kat drive pribadi nanti, orang lain susah pula nak access bila aku cuti. Wish, ada OT lah. Dah Pakai nak? awak punya surat tu dah ni tau. Dah Tak hantar. ke Mat? Tadi dah ambil dia. Cantik. Oi, apa ni? AWS? Yes. Ada email beritahu apa? Ada minggu lepas. Ya ke? Tahu. Dia cakap kena tukar daripada anyone ke resisted. Maksudnya sebelum ni kan open kan. Lepas ni ada sekatan lah, ada langganan untuk buka. Kira macam private juga lah. Oh. Betul. Benda sensitif ni. Betul. Okey, aku setkan access file ni kepada Google Drive. Okey lah, aku nak drop lah. Okey, baik, dah save. Alright. Ada satu lagi. Jangan lupa padam file-file dalam PC tu. Nanti orang ambil tinanya. Baik, habis bersih aku lenyapkan. Okay. Terima kasih Daus ajar aku. Kau kawan baik aku lah. Masalah. Diharap kita semua ceria-ceria selalu. Terima kasih banyak. Peringatan. 1. Pindah sebelum pulang, lindungi sebelum padam. Pastikan semua dokumen rasmi MPB dipindahkan ke shared drives Google Workspace atau GWS dan akses fail ditetapkan dengan selamat sebelum komputer dipulangkan. Keselamatan maklumat bermula dengan pengurusan data yang betul. 2. Jangan tinggalkan jejak data. Sebelum menyerahkan komputer sewa, padam semua fail kerja dan data peribadi daripada desktop, downloads dan documents serta kosongkan recycle bin. Data yang tertinggal boleh menjadi risiko kebocoran maklumat. 3. Pulangkan aset, kekalkan keselamatan. Pemulangan aset ICT bukan sekadar menyerahkan komputer, tetapi memastikan maklumat organisasi kekal dilindungi. Patuhi SOP ISMS dengan membuat salinan sandaran, mengawal akses fail dan membersihkan data sebelum pemulangan aset.